Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak cerahkan isu kan, yang selama ni kita didoktrin nama Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah. Untuk pengetahuan semua kan, para pengkaji, nama Muhammad bin Abdullah ni bukanlah disebut secara tepat oleh hadis dalam hadis tersebut. Rasulullah sebut dalam hadis tu ada kan, namanya kan mirip namaku, nama bapanya mirip nama bapaku. Rasulullah tak sebut Muhammad bin Abdullah, memang tak ada. Confirm. Tuan-tuan ingat kan, bayangkan kan, zaman Musa macam mana bila Firaun kan dengar kan, Ramses dengar kata ada seorang yang akan menjatuhkan kerajaan dia kan, diutuskan bunuh habis kan anak-anak lelaki. Agak-agak kalau Nabi bagi tepat Muhammad bin Abdullah, nama dia tak rahsia macam tu, agak-agak macam mana? Anda ingat Iblis nak duduk diam-diam ke? Kan? Daripada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi inilah yang akan keluar Al-Qaim. Kan? Akan keluar Imam Mahdi yang akan membina kembali negara ilahiyah. Hari-hari saat-saat akhir kematian Iblis itu yang dijanjikan tu, yang minta penangguhan pada Tuhan. Kan? Aku nak kacau anak cucu Adam ni sampai hari kiamat. So Allah ada strategi dia. Sebab tu kan, dalam hadis-hadis narasi ahli sunnah tu kan, namanya seperti nama aku, nama bapaknya seperti nama bapakku tu merujuk kepada Imam Ahmad Al-Hasan, ataupun nama sebenarnya Imam Ahmad bin Ismail. Sebab ada narasi hadis daripada Ahlul Bait kan, yang mengatakan aku lahir daripada dua bapa sembelihan. So Abdullah ni kan, sebab mungkin Abdullah dan ada lagi satu nama kan, daripada dua bapa sembelihan, hadis tu kata. So dan hadis tu merujuk pada Ismail. Ismail juga nak dikorbankan. Ada cerita pasal Abdullah ni kan, Abdul Muttalib bernazar. Dalam ramai-ramai anak dia, nama Abdullah ni juga yang muncul. So ada cerita dari tu, saya tak berapa ingat cerita tu, saya tak berani nak cerita. Tapi memang Abdullah alaihi salam memang nak disembelih juga, dinazarkan oleh Abdul Muttalib. So ada hadis Rasulullah kata aku lahir daripada dua bapa sembelihan. So nama Rasulullah yang lain begitu juga dalam Al-Quran ada kan, menunggu seorang yang kedatangan Ahmad, yang bernama Ahmad kan. Selain pada Muhammad, nama dia juga Ahmad, nama dia juga Abdullah. Sebanyak sama dengan nama aku. Sebab itu Allah nak kelirukan musuh-musuh dia. Senang-senang bagi Muhammad bin Abdullah. So Ahmad bin Ismail adalah Mahdi pertama yang tepat dalam banyak referensi hadis-hadis Sunni. Dia jadi dekat situ jadi konflik bila Syiah juga mengumumkan Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari adalah Imam Mahdi. So agama Ahmadi datang meluruskan kedua-dua fahaman ni. Ada Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari juga ada nama dalam wasiat Nabi sebagai Imam Mahdi. Dia imam kepada Mahdi-Mahdi yang ada 12 Mahdi lagi. Dan Imam Ahmad Al-Hasan Al-Yamani adalah Mahdi pertama. Dia adalah pembawa syariat yang ketujuh. Dan banyak lagi referensi-referensi hadis tentang Mahdi-Mahdi yang lain. Dan berdaya luar dia merujuk pada Mahdi Abdullah. Dan banyak lagi. Sebab tu Mahdi tu ciri-ciri dia banyak. Sebab apa? Sebab ada banyak Mahdi. Sebab tu dipanggil Imam Mahdi. Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari ni adalah imam kepada Mahdi-Mahdi. Dan Mahdi ni adalah nama jawatan selepas imam.
Jawatan kenabian yang Allah utuskan berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengutuskan para khalifah dia pula, para imamah. Kesinambungan daripada surah Al-Baqarah ayat 124 yang Allah ingin melantik imam. Selepas Nabi Ibrahim tu seorang Nabi dan Rasul, Allah lantik dia pula, anak keturunan dia pula jadi imam. So, imam-imam ni termeterai pada Ahlul Bait Nabi yang Allah sucikan daripada keturunan anak-anak Fatimah salamullah alaih. So, selepas jawatan Nabi ada jawatan imam, dan selepas jawatan imam ada jawatan Mahdi. Sebab tu tidak akan berlaku hari kiamat sehingga tamatnya pemerintahan 12 orang khalifah. Sebab imamah dia tak merintah. Imamah dia mengajarkan kan, tentang Al-Quran, tentang kitabullah. Dan khalifah dia memerintah. Khalifah Al-Mahdi dia memerintah. Dia akan menegakkan negara ilahiyah. So, insyaAllah. So, anda yang menunggu Muhammad bin Abdullah, sila tinggalkan ilmu-ilmu hayalan ulama-ulama. Kan? Dia ambil cedok sana sikit, cedok sini sikit, cedok sini sikit. So, dia pun pening. Kan? Peristiwa ni patutnya berlaku nanti. Dan dia dah, kami tunggu Imam Mahdi yang muncul di Kaabah. So, ada Muhammad bin Abdullah yang muncul di Kaabah pada tahun 1979, dah dibunuh oleh penguasa Arab Saudi dah. So, peristiwa khuruj nanti. Selepas terkumpulnya 313 dan 10,000. Sebab tu anda tak tahu hadis-hadis pasal Ahlul Bait ni, sebab anda meninggalkan hadis sakalain tu. Kitabullah dan itrah Ahlul Bait tu anda tak berpegang teguh pada tu. Anda pegang pada Al-Quran dan sunnah hadis mursal tu. Hadis mursal yang dibawakan oleh Imam Malik lepas 250 tahun Rasulullah wafat. Sebab tu dalam original hadis tu aku tinggalkan Al-Quran dan sunnah nabinya. Takkan Nabi Muhammad nak sebut nabinya, mesti sunnahku. Itu perkataan Malik saja yang tergantung, yang tidak diriwayatkan oleh mana-mana sahabat pun. Dia muncul 250 tahun selepas Rasulullah wafat. So, anda tak tahu kenapa anda jadi taksub dengan hadis tu. Pelik. Ulama pula kan, promosi Al-Quran sunnah siapa? Sunnah siapa yang anda ikut? Kan? Daripada Adam sampai Muhammad, sunnah Allah tu Allah saja yang melantik. Nabi saja yang melantik. Sampai dekat Abu Bakar, dia mengundi. Itu sunnah siapa dah? Pertama pun dah ikut sunnah dah. Lepas tu bila Abu Bakar nak mati, dia pula wasiatkan pada Umar pula. Pandai pula dia wasiat. Nampak? Kena time Nabi, Nabi tak tinggalkan siapa-siapa. Nabi tak tunjukkan siapa-siapa. So, tinggalkan agama-agama hayalan, agama-agama yang iblis cipta, yang membuatkan kita menolak pemimpin lantikan Allah tu. Dia nak bagi jadi juga macam diri dia juga yang menolak Adam sebagai khalifah. Dia nak bagi jadi juga umat manusia. Dia dah berjanji anak cucu Adam akan jadi macam aku, akan tolak segala pemimpin yang hang lantik. Wahai Tuhan, bila Nabi ada lantik para Ahlul Bait jadi imam, jadi Mahdi, anda semua menolak macam iblis. InsyaAllah. Terima kasih.